Awak pun kahwin awal kan? Betul. Awak kahwin umur berapa? Umur 23. Oh, lebih kurang lah. 23 lah. Adakah waktu tu dah stable, dah... Tak doktor. Dah? Doktor. Bila doktor cakap pasal bila lelaki tu tak kahwin lagi, dia tak serius kan doktor cakap tadi kan. Dia macam kehidupan dia belum betul-betul serius kan doktor cakap tadi. Itu satu side lah, betul lah. Maksudnya tak serius tu boleh jadi orang ada nak jaga mak ke apa, itu cerita lain lah. Tapi kalau sekadar dia nak, maksudnya apa maksudnya tak nak kahwin sebab nak enjoy, sebenarnya lepas kahwin bukan tak boleh enjoy. Betul tak? Betul. Jadi kita tak terikat dengan perkahwinan tu mengikat kita punya kebebasan tak? Kenapa saya sebut benda tu? Sebab lepas saya kahwin tu, dia punya fire tu lain. Tak tahu macam nak explain. Dia punya purpose, fire dan motivation tu dia jadi lain. And saya ada banyak kawan yang lepas kahwin dia orang punya quality of life, kehidupan meningkat. Dari segi financialnya, dari segi agama. And ada beberapa kawan saya juga yang saya nampak ambil agama lebih serius lepas perkahwinan. Lepas kahwin? Bukannya dari segi financial je. Tapi dari segi agama tu sendiri. Sebab sebelum ni macam okey lah, nak tak nak. Tapi like, sebab sekarang ni kita bertanggungjawab ke atas lagi seorang manusia kan. Responsibility. So kalau kita tak didik dia betul-betul ke apa semua tu on us kan, on kita. So saya nampak banyak juga kawan-kawan saya perubahan dari segi benda tu. And untuk diri saya juga, masa saya kahwin tu pun ada duit lah tu. Saya buat make money. Banyak kali saya cerita dekat saya punya follower untuk bagi diorang tak takut dengan perkahwinan. Masa saya nak kahwin, saya masa tu dah start make money dalam 5,000 sebulan lah. Tapi not bad pada umur tu. yelah, tapi masa tu like saya buat kerja yang tak konsisten. Maksudnya walaupun average yang 5,000 sebulan, tapi kita still tahu yang bulan depan tak ada jaminan pun ada 5,000 tu. Oh, bukan kerja makan gaji. Bukan makan gaji. Tapi kita dah buat 2-3 bulan 5,000 sebulan. Okay. And saya punya duit saya dapat 100% saya terus masukkan dalam bank simpanan untuk bayar hantaran je. So bila saya kahwin tu, dalam bank account saya habis kenduri semua kan. Dalam bank account saya ada 100 lebih. Memang lepas akad nikah tu. Tapi saya dah bagi deposit rumah semualah. Barang-barang rumah tinggal 100 lebih. Tapi memang kira tawakal je lah. Memang tawakal. Tapi sebab saya tahu skill make money tu. Tapi yelah, cuma money tu tak ada. Faham. Tapi saya tak bagi tahu lah. Isteri saya pisang kan kalau bagi tahu kan. Confident je lah kan. Confident. Lepas tu nak jadikan cerita, malam tu juga, malam hari pertama perkahwinan tu, saya ingat lagi saya tengah jalan masa tu balik surau ke nak pergi surau. Tiba-tiba ada notification. Saya buka phone, ada orang transfer RM800. Dia cakap ni nak buat job review minyak wangi. Saya macam saya macam terus keyakinan saya kepada Allah SWT tu dia lain macam lah. Lepas tu tiba masuk 800 ni besar. Tiba-tiba 800 ni besar. 800. So time tu bayar 800 ni untuk 2 video lah time tu lah. So saya macam okay, alhamdulillah. So kita kena pandai prepare. Tapi point dia saya nak bagi tahu is yang takut lah. Sebab kadang-kadang antara benda yang orang terlepas pandang, bila kita kahwin ni automatically kita akan ada keinginan yang kuat untuk cari duit tu. Duit memang tak jatuh dari langit. Tapi kita punya usaha tu kita akan insyaAllah multiply ataupun kita akan berkali-kali lebih matured lah sebenarnya. Saya tengok orang yang lebih kahwin ni matured. Tak bermaksud orang tak kahwin tak matured. Betul tak?